Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2021 kertas 1 soalan 6. So tajuk dia adalah sukatan membulat. Okay. So dia cakap ini adalah sebuah tabijat FECA. Sektor ABHG ialah sukuan bulatan dengan pusat A. So sekarang kami labelkan dahulu. Sektor ABHG, sukuan bulatan pusat A. So sini 90 degree. Okay. So kami tambah line di sini. So AG sama dengan AH sama dengan AB. Okay, lagi AHD ialah lengkok bulatan dengan pusat B. So sini kami label lagi. So bermaksud BA sama dengan BH sama dengan BD. Okay. So G ialah titik tengah bagi AF. BC adalah BC sama dengan CE sama 8. So sini. Okay, so EC sama dengan 8. Okay. Tapi dia cakap CD sama dengan 3DE. So sini nisbah 3, sini nisbah 1. Okay. So dengan kata lain ED sama dengan 2cm, sini ada 6. Okay. So sekarang soalan A tu, dia minta kami cari sudut CBD. So kalau kamu tak nampak jelas, kamu boleh lakar lah. Ni. Okay. So CD sama dengan 6, CB sama dengan 8. So guna kawan apa? Kawan tangent lah. So sini kamu akan dapat 6/8. So sudut CBD you will get 36.8. Okay. So dia akan sama dengan ni radian. Sebab soalan minta radian kan. Itu langkah jadi radian kamu mesti mau tunjukkan lah. Kamu jangan ikut saya. Okay. Okay, soalan B tu. Okay, minta kami cari luas perimeter kawasan berorek. Okay, sebelum tu kami cari panjang BD dahulu. So BD sama 6 square tambah 8 square. Lepas tu punca kuasa 2 sama dengan 10. Okay. So sekarang kami mari tengok segitiga ABH. So kamu nampak dia ada semua sama sisi. So semua sudut dia adalah 60 darjah lah. Okay. So sekarang kami tengok sektor AHG. So bermaksud sudut GAH adalah 30 lah. Sebab 90 tolak 60. So sini 10. Sini 10. So nanti lengkok GH is not a problem. Okay. So sekarang sampai sektor BHD pula. Okay. Macam mana kami nak cari sudut HBD? Okay. Sudut HBD sama dengan pi kan. Okay. Kami tolak dengan sini punya 60 pi per 3. Lepas tu kami tolak dengan sudut CBD ini. Okay. So sini this one we will get how many? 1.4511Z. Okay. So ini bermaksud nanti lengkok HD is not a problem. Okay. So ED, kami tengok ED adalah 2cm. So this one bukan masalah. Okay, FG. Macam mana kami nak cari panjang FG? Sebab dia beritahu kami G ialah titik tengah bagi AF kan. So bermaksud FG adalah 10. So nanti pun tak ada masalah. Okay, sampai FE. Okay, FE adalah berapa? G dan E mereka bukan selari ya. So kami lakar ni dulu. Okay. So ini E, sini F. Sini 90 degree. Tapi sini saya tak label G ya. Ini bukan G. Okay. So apakah panjang bagi ini? Panjang bagi ini adalah FA iaitu 20 tolak dengan EC iaitu 8. So bermaksud kamu akan dapat 12. Okay. Yang lepas tu panjang sini adalah hasil tambah AB iaitu 10 tambah BC iaitu 8. Maka jumlah adalah 18. So nanti FE kamu pun tiada masalah. Okay. So now we one shot. So perimeter sector. So kami mula dengan lengkok GS. Okay. So bermaksud 30 adalah pi per 6. 3.142 per 6. Darab dengan jari. Okay. Okay. Sampai lengkok HD 1.4511 darab 10. Okay, sampai DE 2. Sampai FE tambah square root of 12 square plus 18 square.
kembali ke FG plus 10. So this one shot, you will get approximate 53.381 cm.